Bolehkah kita dye rambut warna hitam? Ada berlaku perbezaan pendapat di sini, tetapi saya melihat illah. Saya ni illah. Illah ni tuan-tuan, sikitlah saya nak sebut. Ibadat ni tak ada illah. Ibadat khususiah ni tak ada illah. Pasal apa kena semayang 4 rakaat zuhur? Tak ada sebab. Bukan kena cabang tangan 2, cabang kaki 2, 4, tak ada. Yang kita tahu dia duk tambah-tambah dah. Semua ibadat, sebab tu kita tetap tambahlah ibadat ni bidah. Tapi dalam soal kehidupan, kadang-kadang mesti ada illah dia. Ataupun benda boleh dipahami. Sebahagian orang tak mau pada illah, sebahagian mau pada illah. Saya sebut contoh. Pertama, dulu kita sebut, umpamanya wanita tak boleh bermusafir melainkan dengan mahram. La tusafirul mar'a illa bi mahramiha. Wanita tak boleh musafir melainkan dengan mahramnya. Pasal apa dia tak bagi? Kalau kita kata, kita ambil secara literal, maksudnya lagi dia tak ada suami ataupun dia tak ada adik, dia tak boleh musafir. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sarjana dia ada yang berpahaman. Ini berkaitan dengan soal fitnah. Kalau wanita bersendirian. Maka kalau ada benda yang boleh menghalang fitnah tu, walaupun tak pergi dengan lelaki, dari sini dia nak bawa kereta, perempuan dengan 3-4 orang kawan dia pergi Penang. Siapa tu? Boleh jamak qasar tu. Kalau kita tak boleh, dia kata, kerana tak mahu ada mahram. Tapi dia ada bersama dengan beberapa orang perempuan yang boleh mengelakkan dia pada fitnah. Dan kemudian lebuh raya seperti sekarang mungkin tak sama dengan jalan padang pasir pada zaman dulu. Dan banyak perkara-perkara yang berubah, yang memerlukan kita melihat konteks benda itu sudah berubah. Itu maksudnya. Benda yang sama yang tadi kita sebut tentang pandangan Al-Mawardi tentang hadis Nabi, Al-A'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti Quraisy. Jadi geng-geng Said ni bolehlah jadi pemimpin. Yang tak Said dia tak boleh. Jadi kalau ikut benda tu, kalau ikut Mawardi, kita kena jadi Perdana Menteri yang ada Said. Kan? Al-Mawardi mensyaratkan mesti dari kalangan Quraisy. Pasal hadis itu. Dan ramai penulis-penulis yang menyokong hadis itu di kalangan orang Islam. Cuma Ibn Khaldun, apabila dia menulis Al-Muqaddimah, dia cuba melihat pada dimensi yang lain. Dia kata Nabi sebut Quraisy kerana Quraisy merupakan tribe yang paling kuat ketika itu. Jika satu bangsa, satu pemimpin tu tak mendapat support daripada kabilah yang kuat, dia tak boleh kukuh dalam pemimpin dah. Kerana grassroots dia tak kuat. Grassroots yang boleh kuat seorang pemimpin tu apabila dia dari kalangan Quraisy. Kerana support Quraisy itu penting. Di samping mereka ahli politik dan mereka juga mempunyai pengalaman politik, dan sokongan Quraisy itu menyebabkan kepercayaan umum. Maka sebab itu maka Nabi sebut Quraisy. Maka di negeri mana yang mana pemimpin tu boleh dapat grassroots yang kuat daripada kabilah tertentu, maka dia layak, bukan mesti Quraisy. Ibn Khaldun melihat pada sudut apa yang ada di sebalik perkara itu. Termasuk hal yang sama macam sebahagian tentang Al-Imamul Baihaqi dan beberapa orang tentang masalah pakaian labuh yang bawah daripada 2 buku lali. Adakah kerana memang apa saja tahta ka'bain fannaru aula biha, apa saja yang bawah daripada buku lali maka neraka paling patut untuknya? Adakah kerana setiap kali kalau kita duduk di rumah, kita duduk sejuk pakai kain pelekat labuh, maka hak bawah tu tompong kita kena neraka? Pakai tola labuh, maka tola tu kena neraka. Bukan tola kena, kita kena lah. Ataupun pakai pakaian labuh sampai seluar labuh nak terjun pergi diving di laut tu kan, tarik sampai ke kaki, sampai ke bawah. Bawah daripada buku lali kena neraka. Ataupun sebenarnya ia berkaitan dengan Arab ketika itu apabila labuhkan baju jubah tu lambang orang besar, orang sombong. Maka sebab itu dalam riwayat Baihaqi, apabila Abu Bakar Siddiq labuhkan, Nabi kata engkau tidak bermaksud untuk sombong. Tidak lil khuyala, untuk kesombongan. Maka dengan itu ada 2 aliran yang tengok. Satu aliran kata
Mesti kena singkat. Sentiasa kena singkat. Dari turun daripada atas, kena sekerat. Tapi naik daripada bawah, tak apa. Kan? Maksud stokian lah, naik daripada atas. Tapi sambunglah juga. Tapi kena putus di tengah tu. Ataupun kita lihat pada dimensi kita, yang ada hari ini, apabila satu orang pakai seluar yang labuh, itu, adakah dia sombong? Ataupun nanti, mungkin bila seluar kita tersingkat macam tu, mungkin bagus dari satu sudut, tapi juga mungkin boleh tengok adakah termasuk daripada nahan Nabi SAW an libasi syuhrah. Nabi larang daripada pakaian yang pelik pada orang. Mungkin masuk, mungkin tak masuk, mungkin orang tak perasan. Saya bukan kata. Tetapi maksudnya, ada orang nak lihat pada sudut, dia panggil maksud hukum. Ada orang nak tengok secara literal. Saya ingat dalam soal kehidupan ni, kita cari maksud hukum lah. Dan soal ibadat, kita pegang jangan berganjal. Di situ membolehkan kita pergi ke depan. Jika tidak, kita tak boleh apa, kita duduk dengan geng-geng kita je. Kan? Orang cakap pasal ni tak boleh, Ratu Cantik terjun besok, Arab dia tak boleh cakap. Jangan cakap benda ni. Kita kena cakap secara diam-diam. Saya ingat kita kena buka. Hatta masalah mewarna rambut. Ada hadis di mana asalnya mewarna rambut ini digalakkan. Sebab tu Ibn Hajar sebut kerana hadis Nabi suruh itu khaliful Yahud. Beza dengan Yahud kerana Yahudi tidak mewarna, tak khusbah, tidak mewarna. Jadi sahabat dia warna. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan mensyarahkan hadis Sahih Bukhari menyatakan bahawasanya pada zaman dulu memang Yahudi tak mewarna rambut, maka orang Islam mewarna dengan inai dengan apa, tak penting lah. Sekarang orang tu literal, dia kata mesti inai. Zaman tu inai lah, sekarang mana inai? Macam kita baca bab kulit ni panggil apa? Kita buang samak lah, tapi samak tu tak apalah, samak boleh kot. Orang kata mesti samak dengan pokok dengan serbuk kayu, dengan kapur, dengan seumpamanya. Itu zaman tu. Sekarang banyak chemical yang digunakan lebih berfungsi pada tu. Bukan ada hadis hadkan benda tu. Bukan ada hadis kata kalau nak warna rambut mesti inai. Sekarang ada banyak, tak pasal-pasal yang rambut. Baru mengaji 3 kali rambut dah merah apa sewa kan. Ingat Darwin je ada evolusi. Kita pun berubah kan. So ingat benda ni terpulang lah. Tapi kalau orang tu nak ada warna, kita tak kata apa, nak warna janggut. Cuma timbul masalah warna hitam. Nabi suruh Abu Quhafah yang datang kepada jumpa dia, bapa Abu Bakar, suruh warna pasal rambut dia dah buram banyak. Tapi Nabi kata ijtanibus saud, elakkan warna hitam. Ijtanibul aswad, elakkan warna hitam. Adakah Nabi suruh elakkan warna hitam itu kerana memang warna hitam tak boleh? Ataupun kerana bapak dia dah tua, kalau pakai warna hitam boleh menimbulkan satu macam penipuan lah. Tengok muda lagi anak Minang anak kita. Tengok 70 lah. Rambut tu hitam elok kan. Jadi ada unsur. Tetapi jika orang tu muda, baru umur 30 40, uban penuh, dia boleh tak warna hitam? Kalau berdasarkan soal illah, dia boleh.